hari ini Master nak sharingkan 3 urutan ini untuk melegakan sakit lutut. Pertama, dekat bahagian hip joint sini. Kalau hip joint sini kita terlalu ketat dia boleh ganggu kita naik tangga. Dekat sini pinggang kita, ini pinggang kita, sini adalah tulang kan. Bawah 2 jari hingga 3 jari sini ada satu point. So ini point kita boleh gunakan ibu jari kan untuk tekan dan tolak. Tekan dan pusing. Tekan dan tolak. Kalau you tekan ngam-ngam, ini point, ini urat you sudah jumpa dia ada ketat. So tekan selama 20 saat. Lepas tu dekat bahagian ini panggil dalaman. Ini lutut, you letakkan 4 jari, ngam-ngam 4 jari sini ada satu point. Ini point you boleh letak satu ibu jari dan atas ibu jari untuk tekan pusing. Pusing selama 20 kali. Dan sebelah kanan ini panggil luaran. Sama juga sini lutut. You letak 4 jari. Dekat bahagian sini you letak 2 jari, tekan naik turun. Atau you buat pusingan selama 20 kali. Ini adalah cara-cara untuk urut untuk melegakan sakit lutut. Kalau nak urut, boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidin saja.